Abang! 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 Oh, abang! Apa dia? Penatnya. Ngantuknya. Kenapa abang ngantuk? Baru pukul 10 pagi. Aku tidur lambat lah, sayang. Ngantuk ni. Penatnya. Janganlah tidur. Abang, saya ni bosan nak rumah. Jom lagi shopping. Apa pergi shopping? Duit tak cukup. Cukuplah abang. Abang ni langsung tak nak ajak saya keluar. Tak apa, saya akan pergi shopping sendiri. Abang, Apa dia? abang kau kan nak duduk rumah saja? Mestilah penat kan? Tak nak tak nak pergi shopping. Betul ni? Betul! Tempel lah. Sabar. Okey. Tak apa kena pergi seorang-seorang. Kemudian, Aduh. Cik Banana. Dah 3 jam dah isteri saya keluar. Dia pergi mana? Tanya saya pula. Fikirlah sendiri. Mana saya tahu. Budak ni. abang. Sayang dah balik. Sayang, kau pergi mana lama-lama ni? Pergi shopping nak apa lagi? Beli apa? Beli kereta. Beli kereta? Mahal tu. Banana, betul ke isteri saya beli kereta ni? Pergi tengok. Kau pergi tengok lah. Apa pasal saya pula pergi tengok? Saya ni seorang jampi je. Jampi kepala bapak lah kau. Kenapa ni? Pergi tengok. Dasar pisang. Kenapa abang suruh dia pergi tengok keretanya? Betul lah saya beli kereta. Saya pakai duit siapa? Ha? Duit saya lah. Kenapa? Ingat saya ni miskin ke? Saya ni orang kaya tau. Kaya? Kaya apa? Kita ni keluarga biasa je, bukan kaya sangat pun. Kaya. Dulu mak aku bisnes tau. Bisnes? Bisnes mana? Bisnes syarikat. Syarikat apa? Banyak syarikat lah dalam Malaysia ni. Rahsia. Tak biru, apa dia? Betul lah. Dah ada kereta baru kat luar ni. Kau biar betul. Aku tengok je. Aduh. Mana kereta? Tak percaya lagi dia ni. Kan, mana Nana kan? Aduh, sakitnya. Tahulah. Tak biru ni pelik betul. Hitam kuning dapat mana kereta tu? Saya tak tahu juga. Sebab nak tahu apa cerita sebenarnya. Apa? Apa dia? Okey, sebenarnya saya ambil duit suami saya. Apa pasal awak buat kerja macam tu? Minta maaf balik. Tak nak. Sebab saya ajak dia pergi shopping, dia tak bagi. Dia nak saya duduk rumah saja. Bosan. Aduh. Ya. Yalah, kereta baru. Kereta Pro 2 lah pula tu. Ya, Kan, kereta Pro 2. baik jenis Pro 2. Kau beli Pro 2 apa? Pro 2 istimewa ialah Pro 2 bintang kuning. Patutlah kereta kau warna kuning. Kau suka warna kuning. Ya, aku cakap warna biru lah. Abang, janganlah abang. Oh. Dah lah,
rumah tangga dia orang. Oh. Banana. Balik betul lah isteri saya ni. Macam mana boleh beli kereta? Ke Banana ada simpan rahsia? Cuba beritahu sikit. Beritahu. Benda bintang biru ni. Budak ni nak kena ke apa? Abang! Dah Shopee dah. Saya nak pergi tidur dulu lah. Sus! Rasa sakit hati pula. Saya nak pergi kedai je. Lupa nak ambil duit dalam dompet je. Bintang kuning. Kenapa duit aku kosong dalam dompet aku kosong? Dengan my bank account bank lah hilang semua. Siapa curi duit aku? Bukan saya. Banana, kau mesti pakai jumping pisang kau kan? Mana ada? Masalah kau. Apa masalah kau? Kau nak kena tumbuk ke? Nampak abang? Sayang, kenapa duit aku hilang sayang? Aduh, alamak! Perompak lah! Ada perompak masuk masa kau tidur kat ruang tamu. Aku bukan kunci pintu ke? Alamak, saya tak kunci. Macam ni, korang, saya cerita sebenar ya. Tak ada apa-apa. Sayang, kau ada benda-benda rahsiakan pada abang ke? Tak ada apa-apa, abang. Rasanya Mr. Tiger curi. Tiger, terima balasan. Tunggu. Bintang biru, bintang kuning, saya akan cerita sebenarnya. Jangan cerita! Kita kan dah janji! Kau ni nak kenapa, Banana, jangan cerita ke suami saya! Sayang! Kau ada rahsia kepada aku ya? Banana? Macam ni, saya akan cerita sebenarnya. Minta maaf lah ya, bintang biru. Bintang kuning ambil duit kau. Dia kata sebab kau tak ajak dia keluar pergi shopping. Macam itulah cerita dia. Sebab tu lah. Sebab tu aku beli kereta. Pakai duit kau. Abang mana tiba-tiba hilang? Tak tahu, dia lari. Nak tidur lah, ngantuk lah. Tidurlah. Saya bukan nak tuju. Aduh, susah betul lah. Susahnya. Okeylah ya. Macam inilah kisah hari ni. Sekian, terima kasih. Dah, saya nak balik lah. Balik dulu. Malam. Aku dah dapat 10,000 lah. Aku dah jadi perompak. Aku curi rumah Tiger. Duit Tiger. Buang lah. Tutup pintu. Dah. Buka TV. Tonton. Abang! Apa dia? Jom shopping. Shopping lagi! Kalau sebut tak nak, kalau sebut tak boleh, mesti dia ambil duit aku lagi.